Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lu lagi di YouTube channel SR Super Cat. Setelah 2 bulan senyap sepi, akhirnya aku kembali berkeudara. So hari ni guys, aku bawa korang dekat satu tempat nampak macam apa? Nampak macam rumah. Tapi yang special untuk tahun 2025 ni, ini adalah rumah yang ada garaj idaman semua lelaki guys. So hari ni aku nak bawa korang, kita nak pergi tengok, kita nak share apa yang ada, apa yang special dekat rumah yang ada garaj idaman setiap lelaki guys. So sebelum mula, jangan lupa like, comment, subscribe guys. Okay guys, so ni dia. Ini dia rumah yang ada garaj. Garaj dan bengkel untuk repair kereta sendiri, untuk modify kereta sendiri. Inilah dia. Okay, kat depan korang ni kita tengok ada sebiji R8, kita ada GTR, kita ada Mini Cooper dan ada lagi kereta lain. So, hari ni kebetulan aku dah sampai ke sini. Jom kita masuk tengok apa ada kat dalam. So, Assalamualaikum. Alhamdulillah akhirnya sampai Itulah jauh ni daripada Melaka kan. Itulah sanggup datang sebab nak semata-mata nak tengok bengkel idaman para lelaki 2025. So sebelum kita mulakan bro kan, boleh tak kenalkan diri dulu? Okay, nama aku Azri. Okay. Kat TikTok orang kenal Azri Rirana. Azri Rirana. Azri? Yeah, Azri Rirana. Okay, mantap. So ini adalah, ni bukan rumah ni sebahagian daripada rumah lah. sebahagian daripada rumah lah. Bengkel lah untuk healing lah. Untuk Healing. Mantap. Aku masuk je tadi aku dah teruja dah tengok bengkel kau ni. Memang awesome gila. Thank you lah bro. Tak ada lah. Ini Thank setup. you. Ini setup cowboy je. Bukan Suka cowboy bro. seronok, Ini lain macam. So kalau kita tengok dekat sini kan, Azri kan, nak masuk je ada satu cermin. Ni cermin ni aku rasa kau buat bukan buat suka-suka ni kan. Yeah, selalu orang buat aquarium nak tengok ikan. So aku letak sini macam aquarium tapi nak tengok kereta lah. So kat sini bila duduk dekat kursi healing ni, dia punya view kat sini. Macam dalam macam dalam kotak apa? Kotak Hot Wheel lah. Yeah. So view dia ngam-ngam sebiji kereta. Memang nice. So daripada luar boleh nampak, dalam tu boleh nampak luar. Kadang-kadang kereta boleh parking sini. Ada time aku parking sini. Oh, boleh masuk dalam Boleh. Ni ngam-ngam lah. Kalau sebiji GTR tu ngam-ngam, boleh tutup pintu. Dia duduk dalam ni lah. Kalau kita tengok kan, dekat sini dia ada pintu, betul tak? Betul. Pintu Dia ada ni folding pintu lah. Folding, pintu lipat lah kan? Yes, boleh buka sampai habis lah. Boleh tunjuk sikit lah brother? Boleh. Jom kita tengok dia buka. So ni buka, kita lipat. Oh, mantap.
So ni bila lipat habis boleh masuk kereta lah sini. Dan sini pun boleh ke ni? Ni untuk masuk ke jack lah. Jack yang dalam ni. Terperanjat aku. Ini ada jack Tadi kan. pintu ni terlipat kan. Ini yang idaman ni. Sebab dulu nak buat kerja aku tak berani kalau pakai jet buaya tu. Rasa tak confident duduk bawah kereta. Jet buaya. Kan? So ni dah ada jack semua kan. Yeah, sebab ni dia ada safety semua. Bila dia naik tu dia ada lock semua. So berani sikit lah nak duduk bawah ni. So Aku sebab aku dah macam lama tak buat konten How Much Bro. Aku macam konten ni bukan How Much Bro, tapi aku macam nak tanya How much bro? Tapi tak payah. Kita santai dulu. Okay. Aku nak tanya Azri, kita nak tengok, kita nak pusing kat dalam ni tengok ada apa. So kalau kita tengok daripada sini kan, dia ada tempat lepak chill. Macam healing lah, tempat healing. Macam healing, lepak-lepak. Lepas tu dekat sini kita ada apa ni Azri? Ini Workstation dia lah. macam, kalau doktor operation apa tu? Apa? Dia punya Operation theater. dia punya tool lah. Boleh tak cerita sikit Azri? Awak Okay. ke sini sikit. Ya ini sebenarnya basic lah setup ni. Beli pun aku beli kat China. So Meja ni? Ya, set ni datang daripada China. Okay. Dia hantar sikit-sikit, dia ada modul dia. And then beli sikit aksesori untuk gantung-gantung ni. Alright. Ni semua aksesori lah ni kena tambah. Lampu ni pun pasang sendiri ni. Ni tak ada ni kena buat sendiri. And then pasang switch kat sini. So senang cerita meja ni untuk buat kerja lah. Kalau ada modified ke, nak repair apa-apa ke, atau ada tool sikit-sikit. Ni bukan sikit-sikit. Aku tengok dalam ni dah macam-macam dah. Tak lah, ni basic-basic kan? Ni. Macam-macam Spare benda part. ada dalam ni. Spare part. Banyak spare part apa tak? Arik. Arik. Barang boleh banyak Arik lah. Ni masa Barang projek-projek banyak lah. tukar Arik ni, dia punya apa seal dia ni simpan lagi lah ni. Ni cap ni Arik punya ni. Biasanya kena beli extra lah. Sebab Arik ni susah dapat barang dia kan. Ada grinder, ada mesin semua lah untuk buka. Semua benda segala-gala mak nenek lah. Ni ada tu. zaman. Ni toolbox ni lah. Ni kalau untuk buat spana, itu simple je. Tak ada apa-apa yang ekstrim pun. Just Tapi dia jadi garaj idaman ni sebab dia memang unik tau. Dekat rumah ada jack macam ni bro kan. Ya, itulah. Lepas tu ada tempat lepak, tempat kau repair. Lepas tu dia punya memang full lawin. Boleh lah, healing-healing kan. Ni setup, bukan setup mekanik lah, setup suka-suka lah. Kalau nak turun engine semua belum lagi. Kira Boleh. dia macam mana tercetus idea kau nak buat macam ni, kira macam Mak Saleh punya culture sikit. Betul. Nampak kan? Sebab aku selalu tengok US punya culture. Dekat US ni, diorang ni boleh dikatakan kebanyakan rumah, lagi-lagi yang fan kereta, diorang ada garaj diorang sendiri. So, kita yang membuatkan terjebak lah dengan pengaruh ilham tu. Sebenarnya lama dah idaman ni. Apa? Idaman nak ada ni dah lama, bertahun-tahun dah. Aku lagi lah, dah lama sangat lah bro. Itu yang halang-halang dan cari tempat ni, cari tempat yang ada space sikit sebab nak buat benda ni lah yang boleh masuk kereta. Simple je benda kecil, tempat kecil je. Sebenarnya semua orang boleh buat. Jadi kalau ada rumah, ada tanah, ada ruang sikit kan, cari jack macam ni. Jack ni pun sekarang dah banyak orang mau masuk. Harga pun dah boleh dengar. Kalau yang mana guys, yang mana korang kalau berminat nak buat benda macam ni kan, hari ni aku bawa dekat satu rumah yang ada garaj idaman lah untuk semua lelaki yang main kereta lah. Ya, betul. Boleh tak awak sharing sikit? Sharing maknanya kita tanyalah semua benda Boleh. sini boleh Boleh, tak ada masalah. Okay, boleh share ni. Dia cakap boleh. Okey, kita mula daripada sini lah. Okay. Ni mesin jack apa nama dia? Ini kita panggil Ray Power. Okay. Ini daripada ZNS Automotive. Okey. Dia memang supply barang-barang bengkel. Alright. So boleh cari diorang kat TikTok. Ni antara jack yang diorang recommend. Ni bukan kita panggil low profile mid rise scissor jack. Dia naik separuh je, dia bukan naik full sebab ni ada bumbung belah atas. Okey, faham. So jadi kita tak boleh naik atas. Jadi dia boleh naik separuh je. Tapi cukup lah kalau nak buat kerja saya ada ni. Aku ada seat ni duduk atas ni. Okey. So boleh buat kerja kat sini. Ini ada satu kompresor. Sebenarnya kompresor ni untuk naikkan dia punya lock. Untuk naikkan ni yes. sebab dia pakai angin kan? Yeah. Tapi kecil nak cukup. nak try ke? Tak, dia untuk ni je, just untuk alamak dia on jap. Untuk tembak dia punya lock je. Dia bukan perlukan untuk run benda ni. Run ni pakai hydraulic system dia kat dalam ni. Faham? Dia pakai minyak hydraulic. Okey. Ni kekuatan untuk naik turun dia. Angin ni just untuk lock dia je. Angin ni untuk lock bila benda ni naik kan? Yeah, nak try naik ke?
Boleh? Kejap Ya? Okay. Okay. Ni button up. Ni bottom up, ni untuk turunkan. Jadi untuk lock lah. Lepas dah sampai position kita nak, kita kena lock supaya dia duduk dekat dia punya lock, dia tak duduk dekat hydraulic punya tempat. Okey. So nak try, nak Jom, naikkan, kita tengok. kita Alright, try jom. ni, tekan ni. Oh, lawi. Itu dia punya lock yang bunyi tak tu. Okey. So dia akan berhenti kat step takuk tu lah. Okey, contoh kita nak paras ni kan. Okey, lepas tu kita tekan lock. Kita tekan lock ni cuba tengok sana. Nanti dia akan turun sikit. Dia akan turun sikit, dia akan duduk atas lock tu. Okey. Jadi dia punya beban dia tak akan duduk dekat hydraulic. Tak ada bahaya kan kalau berlaku kebocoran. Kalau kebocoran dia duduk kat hydraulic tak ada lock, kita boleh jatuh. Tu yang case ada video viral sengit tu. Sebab lock dia dah tak fungsi. Betul. Kalau tak dia akan duduk kat lock tu. Jadi kalau nak tinggal kereta kan, aku tinggal seminggu pun kereta tak siap, tak ada masalah, duduk kat atas ni. So dekat ruang tengah ni korang boleh jalan. Betul. Lepas tu so itulah gunanya yang ni kan. Yes. Sebab dia tak boleh naik tinggi, betul tak? Betul. Sebab ada ni kan, ada beam atas. Kalau open space ataupun high volume shielding tu lebih best lah, boleh ambil yang full rise punya scissor lift. Dan ini sebenarnya yang ada kalau nak buat macam ni, nak set up macam ni, boleh tebuk juga. Boleh tanam dia. Okey. So tanam dia, tak perlulah letak dia ni. Untuk kereta naik ni Kalau kereta lower tak lepas kan, ni sebab arik ni rendah. Jadi terpaksa pakai ram ni untuk naikkan. Kalau tak dia sangkut. How much bro? Alamak. Kita tanya lah. How much bro? Kalau nak set up macam ni lah, yang macam kita tengok ni lah. Scissor lift ni dia punya harga lebih kurang dalam 10,000 lah. 10,000 lah. 10,000 tak masuk kompresor lah. Kompresor ni murah je. Ni boleh pakai apa-apa. Kalau nak lagi best boleh pakai yang besar punya. Cuma ni yang kurang yang senyap punya. Dia ada dia tak ada minyak, ni oilless kan. Dia senyap sikit lah. Ni murah dalam 4,500 macam tu. So ni untuk scissor lift ni dah 10,000 lah kita bajet. 10,000 lah Tu tak masuk kalau nak tebuk. Kalau tebuk dia mahal sikit. Yelah sebab nak konkret nak yes, tebuk betul. kan. Tu kena panggil kontraktor apa semua. Very simple guys. Tapi memang best kalau ada benda ni. Sebab bila kau dah buat kerja kan, kau boleh tengok detail lah. Nak tengok bawah, nak servis tukar minyak hitam. Kau servis minyak hitam mesti sendiri kan? Sendiri bro. Kebanyakan semua sekarang dah buat sendiri lah. Dah ada ni banyak benda boleh buat lah. Dia sebenarnya dia bukannya pasal kita nak jimat lah. Tapi dia minat dia kan. Keseronokan dan kepuasan dia macam toy lah. Kan? Itu salah satu proses kita nak dalam macam permainan kita lah. Betul. Yes. Kalau tak sebenarnya kalau kalkulate balik tak berbalik juga kalau beli 10,000 ni dah boleh servis beberapa kali kereta kan. Tapi sebabkan kepuasan dapat main banyak benda tu. Boleh servis ni, boleh tukar ni, boleh tengok ni. Nak tukar body kit, nak tukar tayar pun boleh. Yalah, betul. Macam ni kita tengok kan R8 Twin Turbo guys. Bukan R8 biasa. Nanti aku akan buat satu video special untuk kereta ni. How much bro? Kan? Boleh, sekarang boleh. kita nak berjalan lah ke sini lah. Ni apa benda ni bro? Mana tu? Besar audio ni. Ini audio system. Ini kadang-kadang nak healing boring kan. So ada lah, ada speaker lah. Ini boleh goyang dalam ni. Yeah. Kan? Kau cakap buka Boleh lagu, karaoke kali ni kadang. buka lagu feeling-feeling sambil tengok kereta dekat situ kan. Memang best. Bang, saya nak tanya bang. Ni apa benda bang belalang kunyit tiba-tiba di dalam? Ini rare bang. Lagi rare daripada RZ bang. Ya bang. Boleh abang tunjuk. Ini sebenarnya bawa pergi pasar, pergi kedai. Tapi dah lama tak start, minyak pun tak ada. Actually ni skuter. Skuter biasalah. Daripada China ni, apa brand W Moto. Oh. Aku tak ada lesen motor, dia takut lah. Dia dulu berangan juga nak beli Ducati tapi tak berani lah bro bawa motor. Itu kelemahan. Tak jiwa kan? Tak berani. Tak berani. Tak kental lah, tak kental lah. So kan dia selamat lah. Nampak guys, Bob Super Sunday pun datang repair kat sini tu. Baru Ini bengkel premium je. Bengkel premium kan. Ni DDE Malaysia tau. Jangan main-main. Main-main lah. Senang guys. Nyai special kita ada Bob datang. Rambut baru nampak. Aduh. Boleh lepak minum dalam lantai. Ini bukan podcast kan? Podcast lah ni. Bukan ni. Podcast tapi satu mic bajet. Ajak mic kat sini. Mic kat situ. Aduh. Kenapa Bob? Kita Bob. Aduh, kereta jatuh rosak lah. Sakit lah. Aduh, sakit kepala lah.
Ha? Aduh, kena cakap ni. Cakap apa? Cakap apa? Cakap lah I love you. Tapi Bob, baju ni cantik Bob. Ha? Ni yang baru. Baju- Ni pun pattern baru ke apa? Pattern baru lah. Cantik kena dengan rambut tu. Kena kan? Match kan? Match Kan? gila. Brown semua. Brown. Abang brown. Ni seluar Super Sunday ke Bob? Come on lah, kita all day. Aku pakai tau. All day ni. Super Sunday bro. Slipper pun Super Sunday bro. Kereta pun Super Sunday bro. Kau tahu minyak pun Super Sunday. Bob, ada size aku tak? Ada. Confirm 5XL lah. Seluar jeans ni. Seluar tak ada. Seluar tak ada Seluar lah. tak ada. Baju ada kan? Baju ada. Baju aku dah beli muat. Aku nak cari seluar sekarang ni. Seluar tak ada loh. Seluar paling maksimum kita ada 2XL. 2XL dalam apa? 44. Kau tanya bila last aku pakai seluar jeans? Aku rasa agak lama tu. Ke kau dah lupa seluar jeans ada? Okay guys, so korang komen nak tak aku buat konten How Much Bro kita ni? Kalau nak, korang tinggalkan komen kat bawah, nanti kita up. Okay brother, selamat berjumpa lagi. Apa-apa kasih Roger. So kalau korang nak follow kau dekat TikTok, apa nama TikTok? Azri Rirana. Azri Rirana. Rirana. Okay, lupa ni dekat tepi ni ada. Okay guys, lagi satu lupa nak cakap. Brother aku ni dia jual perfume guys. Perfume dia macam ni. So, korang boleh tekan dekat tajuk bawah. Nanti aku tinggalkan link dekat Shopee. Kau boleh check it out. Dia punya barang-barang perfume dia memang mantap. Gua ada try tadi, memang padu. Okay guys, jangan lupa like, comment, subscribe. Jumpa lagi. Okay brother, thank you. Mantap.